special appearance Ustaz Syed Putra dan Abah Ali adalah penyanyi ekspedisi lagu Monggo Dah Pulang. Tetapi ada satu kisah yang lagu Monggo Dah Pulang ni ada sirah dia. Allah. Ada hadiah tu. Terima kasih. Sulingan. Jadi Monggo Dah Pulang ni ada sirah dia. Sirah berkenaan dengan apa panggil? Kisah perjalanan daripada Genghis Khan, Tughlu, Turki, semua tu dikaitkan. Jadi kita nak dengar apa kata-kata sirah pakar sirah kita daripada Ustaz Syed Putra berkenaan dengan lagu Monggo Dah Pulang. Lagu dia tajuk lirik siapa Abang Ali? Lirik Lolok. Lirik Lolok. Lolok. Okey. Lirik Lolok. Lagu Izo. Monggo Dah Pulang. Abang Ali nyanyi. Tapi kisah ni memang real. Okey, Ustaz cerita sikit tak? Kisah. Okey, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi Abang Ali tunjuk kat saya tu. Berkenaan sepanjang baru saya tak tahu pula ada lagu Monggo Dah Pulang. Dia balik dia cuba tengok lirik. Dan hari tu Abang Ali tak sempat nak tengok. Hari tu balik sampai duduk kereta ngantuk. Macam nak meninggal. Jadi buka lagu tu. Memang tak boleh tidur lagu tu. Huru-hara betul. Lagu tu. Dia punya kriuk bising lah. Tak maksudnya rock lah. Rock. Tapi orang selalu dia seronok dengar muzik lagu sebab muzik. Tapi bila kita tengok lirik dia, Mongol dah pulang. Jadi Mongol ni ialah sebuah dinasti ataupun kerajaan yang berada di sebelah timur. Yang mana di zaman Genghis Khan lagi dia orang dah bergerak untuk menakluki kawasan-kawasan sekitar. Dan Genghis Khan ni ramai orang ingat Khan ni wajib Islam tak? Belum lagi. Macam tu belum. Belum lagi. Genghis Khan dia ada anak, seorang anak Genghis Khan nama dia Tolui. Tolui kahwin dengan satu orang perempuan nama dia Sugagatani Beki. Allah. Sugagatani Beki. Sugagatani Beki ni kahwin dengan Tolui dapat anak Hulagu Khan. Okay. Jadi Hulagu Khan ni antara motivasi besar dia untuk sambung perjuangan tok dia, mak dia kata takkan sekali-kali Mongol kalah melainkan hanya dengan Mongol. Jadi Mongol lawan Mongol lah. Jadi dalam keadaan mindset ni sebab tu penting target anak-anak supaya mindset dia betul. Jadi dalam kepala Hulagu Khan ni dia takkan dapat dikalahkan oleh mana-mana kerajaan, mana-mana tentera melainkan hanya dengan Mongol sendiri. Maknanya kerajaan dia hebat macam tu tak? Hebat dengan dia punya kekuatan dia. Motivasi seorang perempuan ni. Maksudnya perempuan yang ni. Mak dia bagi target dia tu. Oh, masya-Allah. Jadi bapak soleh macam mana pun. Kalau mak tak buat kerja, buat usaha, mak tak dalam keadaan risau betul-betul jalan dia. Jadi huru-hara kat anak-anak. Jadi apa yang berlaku ialah Hulagu Khan telah bergerak dengan tentera Mongol daripada satu tempat ke tempat sampailah ke Samarkand. Samarkand tu di mana sekarang? Samarkand kat belah mana? Genghis Khan. Lalu anda nak ke Iraq. Iraq. Samarkand, Bukhara. Kawasan tu baru Russia. Apa bagi apa? Bukan yang kawasan saya lupa dah. Okey, ya. Uzbek kan. Uzbek okey. Jadi sampai di Bukhara dihimpunkan orang tentera Mongol ni diserang kawasan tu, ditangkap semua dan dipetik seorang-seorang macam ayam sembelih, petik sembelih. Dibunuh seorang. Setiap daripada pergerakan Mongol bermakna kebinasaan. Masuk hancur. Ni kalau orang tak ada agama, tak ada iman ni. Sebab hidup dia untuk dunia. Hidup dia untuk keinginan nafsu dia. Jadi bergerak tempat sampai mana? Sampai ke Samarkand. Dan antara ulama yang terkenal Samarkand Abu Laith Samarkandi, kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi di Samarkand apa yang mereka buat? Sampailah penyerangan ini berlaku di depan Baghdad. Sampai Baghdad dia tak serang. Dia belum serang. Jadi tentera Mongol ni berkumpul di depan Baghdad, tak masuk. Sedangkan di Baghdad masa itu sedang dikuasai oleh satu orang khalifah, satu orang ketua. Khalifah Amirul Mukminin, dia khalifah kepada seluruh Islam itu. Inilah khalifah terakhir Abbasiyah. Nama dia Musta'sim. Dia ada dua tau. Tahun berapa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Tahun 1200 lebih. 1200 masih ya? Masih. Jadi zaman tu Musta'sim dia beza. Ada satu Musta'sim, ada satu Mu'tasim. Abbasiyah ada dua
dua khalifah yang nama hampir sama. Satu Mu'tasim, ini yang sebelum tu, ini hebat. Mu'tasim. Satu lagi Musta'sim, ini terakhir. Adik-beradik kan dulu? Tak, jauh Jauh zaman dia. Mu'tasim zaman dia ketika mana orang Islam dah sampai kota Amuriah, maksudnya orang Islam ni dah kuasai sampai ke benteng Amuriah. Daripada Baghdad nak ke Amuriah tu ambil masa lebih kurang sebulan berjalan. Oh, Jauh. Mekah Madinah pun dah ambil masa 10 hari. Jadi sebulan ni maksudnya jauh perjalanan tu. Jadi apa yang berlaku ialah di zaman Mu'tasim ada satu orang Islam yang berada di pasar Amuriah. Di mana Amuriah ni ada tentera-tentera bukan Islam, ada orang Islam. Jadi negara benteng dia border. Jadi ketika tu ada satu orang wanita Islam, bahkan disebut di kalangan Ahlul Bait, ahli keluarga Nabi, ada kat situ, dan dia di pasar. Dikala dia tengah beli-beli barang, ada askar yang ada kat situ bukan Islam tarik baju dia, sehingga kan terselak aurat dan jatuh dia, dan mereka ketawakan dia. Dan seorang Islam pun tak berani, melainkan ada satu orang pengembala yang ada di situ yang hanya tengok keadaan tu dan tak mampu nak tolong sebab tak berani, dan dia kata dia orang lemah. Wanita ni menjerit dengan satu nama yang mana menyebabkan orang tentera-tentera yang ni lagi mempelekehkan dia, lagi gelak dia. Dia jerit apa? Dia jerit wa mu'tasimah. Wa mu'tasimah. Bila jerit wa mu'tasimah ni, apa dia? Mana Mu'tasim? Wahai Mu'tasim. Wahai Mu'tasim. Mana kau Mu'tasim? Khalifah. Ni Amuriah ni. Jauh gila. Sampai dia yang naik keldai tadi. Pengembala tadi. Dia dengar dia naik keldai daripada Amuriah sampai ke Baghdad. Jauh. Sebulan. Sampai Baghdad. Yang bestnya dia masuk, minta izin masuk Islam. Mu'tasim tengah mesyuarat. Yang pengembala tadi. Jauh perjalanan, keadaan pun orang tahu musafir, dia kata benda penting nak beritahu dekat Mu'tasim. Bila masuk dalam, Mu'tasim tengok mesti benda ni penting ni. Kau jauh datang ni. Kau daripada mana? Amuriah. Kenapa dengan Amuriah? Wahai Mu'tasim, ketahui seorang wanita Islam sedang dihina dengan Allah. Dan aku mendengar dia menjerit wa Mu'tasimah, wa Mu'tasimah. Berubah muka Mu'tasim. Dia tengah pegang cawan, dia berdiri. Dalam keadaan dia menjerit, dia kata labbaiki ya ukhta. Labbaiki ya ukhta. Labbaiki ya ukhta. Wahai saudara perempuanku, aku sahut panggilan. Aku sahut panggilan. Dan pengembala tadi kata apa? Tadi saya suruh nak beritahu apa perkataan askar yang hina tadi. Askar tu kata kau jerit nama Mu'tasim. Kau ingat Mu'tasim nak datang naik keldai selamatkan kau kat sini. Dan Mu'tasim kata apa? Mu'tasim kata siapkan tentera. Siapkan tentera. Yang kepala tentera sampai Amuriah, hujung tentera masih ada kat sini. Dan siapkan keldai untuk aku. Aku nak naik keldai pergi selamatkan dia. Masa tu memang Mu'tasim tu Islam kan? Khalifah lah. Zaman Abbasiyah. Zaman ni zaman kekuatan Islam. Sebab apa? Orang Islam daripada raja sampai rakyat pada awal. Allah. Mongol tu lah, zaman Mongol. Zaman ni zaman Mongol sebelum kan? Mongol datang kan? Ini zaman Mu'tasim. Okey. Sekarang kita cerita Musta'sim. Selepas itulah. Jauh lepas tu. Berapa tahun? Khalifah yang terakhir dengan cek balik. 1 tahun lebih. Jadi Mu'tasim, Musta'sim di zaman dia memang zaman yang sangat lemah keadaan orang Islam. Tetapi kuat dari sudut ilmu. Kenapa kuat? Zaman tu ada library yang paling hebat dalam dunia. Baitul Hikmah. Dalam library itu ada satu kitab yang diguna rujukan sampai hari ini. Yang ditulis oleh Ibn Sina, Qanun Fiqh. Hebat buku-bukunya, ilmu-ilmu ni memang hebat sampai hari ini ulama beritahu buku-buku yang ada, buku-buku yang hebat. Itu khazanah yang besar. Mongol biar tarah semua tempat daripada timur belah China sampailah ke Iraq. Mongol tak masuk. Mongol duduk berkemah depan Baghdad. Apa Mongol kata? Apa Hulagu Khan kata? Aku takkan masuk. Beritahu dekat ketua korang keluar. Bawa 7 orang yang paling penting. Bawa 7 orang paling penting. Bergeraklah segala ulama-ulama, menteri-menteri, orang yang dekat dengan raja, semua keluar. Nak apa? Nak berunding dengan Hulagu Khan. Kenapa? Mereka takut gerun sebab dengar kekuatan Hulagu Khan daripada sana. Dia tarah habis daripada dunia, daripada sepanjang perjalanan. Jadi nak bersyarat kot lah ada jalan yang boleh untuk selesaikan masalah ni. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Taala jadikan pengajaran untuk kita semua. Apa yang berlaku ialah di zaman tu Musta'sim bila keluar dengan ulama-ulama dia, dan dikatakan ulama ahli sunnah wal jamaah ketika tu. Lagu kata kemahku kecil tak boleh masuk semua. 70 orang yang masuk. Yang lain ikut tentera.
70 orang masuk kemah Mustaqsim, yang lain ikut tentera. Bagaimana? Semua kena sebelah. Allah. Sekarang ni 70 orang dalam kemah Mustaqsim. Dalam kemah Hulagu Khan. Depan Hulagu Khan, depan Mustaqsim, ahli keluarga Mustaqsim, kakak Mustaqsim, anak Mustaqsim. Dalam kemah Hulagu Khan sekarang, di dalam kawalan tentera Hulagu Khan. Hulagu Khan kata apa sekarang? Sekarang ni apa yang kau nak minta? Engkau di bawah genggaman aku sekarang. Allah. Habis tak ada. Askar kat dalam negara. Dia keluar sekarang 30 orang. Pelagu buat urusan bunuh semua, melainkan dia dan anak perempuan dia semua dibunuh depan mata dia. Oh. Dia seorang sekarang ni berada, yang sebelum ni semua orang berada dalam mahkamah dia buat urusan tahu orang. Sekarang ni dia berada di mahkamah Hulagu Khan. Hulagu kata aku takkan serang kau. Aku takkan bunuh kau. Dia misal. Sekarang kau masuk dalam negara kau beritahu tentera semua letak senjata bagi kami masuk. Allah, gitu ya. Ketakutan bila takut dunia, hubbud dunia, bila cinta dunia, takut mati, ni dia jadi. Mustaqsim masuk, suruh tentera letak senjata. Bagi Mongol masuk dalam keadaan jangan lawan. Mongol masuk, Hulagu Khan buat satu pengisytiharan, penjagakan Hulagu Khan. Dan yang kedua, 40 hari, 40 malam tarah satu Baghdad. Nak bunuh siapa bunuh, nak buat apa buat, nak bakar apa bakar. Allah. 40 hari 40 malam orang Islam kena bunuh. Tak ada sejarah lagi teruk lebih pada Baghdad dalam sejarah Islam. Allah. Dia sampai tahap macam tu bila cinta dunia Allah Taala dah letak ni. Allah yang bagi ni. Allah nak ajar seluruh manusia sampai kiamat orang Islam lemah dengan dunia. Orang Islam lemah dengan dunia. Bukan kata tak boleh ambil dunia, tapi kena beringat sikit dunia itu akan hancurkan kalau bukan matlamat. Allah. Jadi apa yang berlaku ialah Mongol telah penjagakan Khalifah Amirul Mukminin dalam menjaga sekarang ni, rakyat kena tarah. Dikatakan punya takut bahagiannya gali kubur, duduk dalam kubur tutup, makan bangkai. Allah. Bahkan wanita-wanita Mongol bila keluarkan lelaki-lelaki Islam ni beraturkan, bariskan. Lupa bawa pedang, dia kata kau tunggu kejap, kena ambil pedang. Tak ada seorang pun lelaki bergerak. Melainkan wanita-wanita Mongol ambil pedang, bunuh seorang-seorang. Begitu ya, takut. Allah. Ketakutan yang menyebabkan terhina, bukan hina sebab apa, hina sebab meninggalkan agama tu ya. Allah. Hubud dunia habis, selesai semua. Kalau aku kata sekarang kita selesaikan khalifah pula. Keluarkan Mustaqsim. Tak, bukan keluarkan, minta maaf. Cuba tengok Mustaqsim, kita biar jangan makan berapa hari. Bila tak makan, Mustaqsim kita bagilah makanan. Bila Mustaqsim minta, askar tadi jumpa Hulagu, kata wahai Hulagu, Mustaqsim minta makan. Bagi mas kan. Mas dibawa pada Mustaqsim. Mustaqsim tengok mas, aku bukan nak mas, aku nak makan. Askar dia bagi tahu dekat Hulagu, wahai Hulagu, Mustaqsim kata dia tak nak mas, dia nak makan. Kita sekarang bawa dia ke sini. Bila sampai depan Hulagu, Mustaqsim kata kenapa tak makan masuk? Kata Hulagu, kenapa tak makan masuk? Aku nak makanan. Mas baru boleh makan. Tak, sekarang tunjuk dulu di mana khazanah yang tersembunyi sejak daripada zaman-zaman sebelum. Kalau aku bagi, apa yang kau bagi? Aku pergi makan. Rupanya dalam istana Baghdad tu ada satu pintu khas dekat tengah-tengah yang menyimpan seluruh khazanah kerajaan Abbasiyah daripada zaman 500 tahun sebelum. Sehari je Mongol masuk, keluar semua. Rupanya harta yang kita kumpul lama-lama ni, yang banyak-banyak hebat-hebat semua ni, mati orang punya semua. Dalam masa sekelip mata. Habis tak ada apa. Walaupun harta seluruh dunia. Itulah moral dia. Dan apa jadi dekat Mustaqsim? Belum settle lagi. Aku kata aku nak makan kan. Dan kita makanlah mas ni. Mas boleh makan. Habis tu kau tak boleh makan, aku kumpul buat apa? Allah. Okay, sekarang ni macam ni. Aku dari mana askar sekarang? Askar aku tak ada ni. Seorang mati dia kena bunuh. Abu. Sekarang ni. Abu. Kata Hulagu, kalau aku jadi kau, dengan kekayaan kau, khazanah yang kau simpan banyak-banyak ni, kau bagi pada tentera-tentera kau, pasti aku yakin mereka akan sanggup mati untuk pertahankan negara kau. Sekarang ni, orang bukan Islam tengah ajar orang Islam macam mana cara memerintah. Bila orang Islam cinta dunia, takut mati. Sekarang ni orang bukan Islam nak ajar kita macam mana nak bergerak dalam dunia ni. Sepatutnya kita yang ajar orang bukan Islam dengan cara yang betul, yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi kita pula dah jadi pelajar, orang bukan Islam jadi pengajar. Jadi apa yang berlaku? Hulagu Khan kata sekarang macam ni lah. Aku nak tanya, kau ni macam mana pula wahai Mustaqsim? Mustaqsim kata apa? Wallahi hadha qadarullah. Semua ini semua ketetapan daripada Allah. Mustaqsim kata sekarang kau nak kata ni ketetapan Allah. Okay, aku tunjukkan apa dia qadarullah. Mustaqsim diperintahkan oleh tentera Hulagu Khan gulung dalam kapal.
ikat kat kuda, pukul kuda. Kuda tu lari, bawa Musaksir dalam kapet, mati macam tu. Itulah khalifah terakhir kerajaan Abbasiyah yang mati dalam gulungan tikar dia buat lari kuda tu. Musaksir yang terakhir. Dan Hulagu Khan telah berkuasa dan pegang Baghdad, tapi keadaan busuk sangat, bangkai terlalu banyak. Pembunuhan berlaku, dikatakan pembunuhan yang berlaku oleh Mongol masa tu menyebabkan lebih kurang 800,000 orang Islam mati kena bunuh. 800,000 kena bunuh zaman tu. dalam masa berapa? Dalam masa sekitar 40 hari. 40 hari ya? Sebulan lebih tak? Allah. 800,000 kena bunuh. Maksudnya kafir pun buat dakwah 40 hari, buat dakwah Dan bunuh. busuk sangat masa tu kan. Dan Allah Ta'ala takdirkan pakcik dia masuk Islam, Berke Khan. Berkisah. Berke Khan, pakcik Hulagu Khan masuk Islam. Sebab dia pun siapa buat dakwah tak? Taskin. Ya, pasal tu nanti cerita lain tu panjang. Okey, panjang, okey, pendek. Lepas tu yang penting dia bergabung dengan Saifuddin Qutuz masa tu. Kalau sahabat tengok cerita Uturu, mesti pernah dengar nama Berke Khan. Mesti pernah dengar nama Saifuddin Qutuz. Ni kerajaan Seljuk. Seljuk. Jadi gabungan. Pasal ni Uturu baru nak naik. Uturu masih belum lagi kuat, belum ada orang lagi zaman ni. Belum muda lagi ya. Dia muda lagi ya. Dengan Sulaiman Shah. Sulaiman Shah yang masuk. Sulaiman Shah baru dalam ketua kepada kelompok Turki yang berpecah. Kaya bersama tu pecah. Sebab dia tribe. Sebab tu tribe tu. Jadi tribe yang kecil-kecil dalam rumah. Uturu ni lah punca buka jalan untuk penggabungan semua, dan anak dia Osman yang angkat. Osman Khan. Osman Ghazi. Osman Ghazi. Cerita Khan ni Mongol. Jadi Berke Khan masa zaman Uturu pun ada pergi minta tolong untuk bersama bantu. Sebab tu Mongol pun telah masuk dalam keadaan Turki punya politik ni. Jadi Berke masa tu dengan Saifuddin Qutuz, orang jadi asbab masuk balik dan telah menyebabkan Hulagu Khan telah pergi. Dan berkenaan matinya Hulagu Khan, wallahu a'lam bissawab, ada ikhtilaf sebab dia keluar meninggalkan bumi Baghdad. Siapa yang masuk? Berke Khan masuk. Sebab tu Allah ganti daripada tentera Islam, orang Islam yang tak mau buat dakwah dengan meninggalkan dakwah dalam kesibukan dunia, dengan satu golongan dan diserang oleh satu kaum Mongol yang mana telah menghancurkan mereka, yang akhirnya Allah gantikan orang Islam dengan Mongol juga buat dakwah lepas tu. Allah ganti masuk Islam. Mongol datang, Mongol daripada tentera Berke Khan menggantikan Hulagu Khan yang dah hancurkan Islam. Sekarang ni Mongol pula yang naikkan agama. Daripada Mongol kepada Mongol. Maknanya dia orang juga yang masuk hancur, dia orang juga yang masuk naikkan. Macam Taif lah dulu tak yang serang Nabi apa yang ni kan. Lepas sekali dia iman dengan Allah. Jadi sekarang cerita dia. Hulagu Khan Mongol dah pulang. Mongol dah pulang. Tapi lagu tu kata kita sudah menang. Tapi bendera tu baru naik sepanggung. Abang ni cakap dalam lagu tu. Lirik lagu Mongol dah pulang. Tu lirik lagu mana nak tahu kena dengar Abang Ali nyanyi. Tapi kita Mongol dah pulang lah, tapi kita tu lah, kita pun tak boleh pulang ni. Allah, kita tak kembali ke jalan yang benar ni. Allah, saya lah. Balikkan kita Allah kepada manhaj yang betul. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bentuk jalan untuk umat ni. Dakwah di asbab kekuatan satu hati umat ni, ittihadul fikir, ijtima'ul qulub dengan wahdatul kalimah. Jadi tiga perkara ni ada, insya-Allah orang Islam satu, tak ada benci antara orang Islam, tak ada perpecahan antara orang Islam. Ini pecah saja kita. Allah. Semua benda nak pecah. Sikit-sikit pasal ni je Zat.